Jom kita bedah Surah Al-Mulk. Ia bukan sekadar teks, tapi satu ajakan untuk betul-betul melihat. Pernah tak terfikir, ada teks yang ajak kita bukan cuma percaya, tapi untuk tengok sendiri? Konsep utamanya, Al-Mulk, bukan sekadar kerajaan, tapi kuasa penuh ke atas operating system reality. Surah ni bermula dengan asas ni. Kuasa mutlak inilah tapak untuk segala-galanya selepas ni. Okey, kalau sistem ni wujud, apa tujuannya, kan? Jawapannya, hidup dan mati dicipta untuk uji kita. Siapa yang paling baik amalannya? Amal ni pula bukan sekadar percaya, tapi apa yang kita betul-betul buat dalam dunia ni. Jadi, ujiannya bukan pasal patuh je, tapi tentang kualiti perbuatan kita tu. Maksudnya, ahsan. Jadi, apa buktinya semua ni wujud? Kat sinilah ceritanya jadi menarik. Teks ni tak suruh kita percaya buta-buta. Sebaliknya, ia suruh kita pandang ke langit. Kita dicabar terus terang. Tengok ciptaan Tuhan. Jumpa tak apa-apa yang tak kena atau retak? Itulah maksud tafawud. Apa-apa saja yang tak seimbang, cacat atau retak dalam sistem alam ni. Semua idea dalam surah ni, ia bersambung. Macam satu sistem hujah yang sangat kemas dan tersusun. Alam fizikal yang sempurna ni membayangkan ada hukum moral yang sama kemasnya, iaitu accountability. Ini membawa kita kepada satu pilihan penting. Macam mana kita nak respon pada bukti depan mata ni? Ada dua jalan. Satu, guna akal dan kesedaran. Lagi satu, abaikan jederia dan logik. Dan kemuncaknya pengakuan jujur ni. Kalaulah kami dulu dengar atau guna akal, tak adalah kami kat sini. Nampak kan? Puncanya bukan tak cukup info, tapi gagal nak proses info tu guna akal kita. Lepas tu, surah ni terus patahkan semua alasan. Ia cabar rasa hebat diri kita. Soalannya mudah. Siapa lagi tentera yang boleh tolong kamu selain Tuhan Yang Maha Pemurah? Yakin ke kamu rasa selamat yang dia takkan buat bumi ni telan kamu? Menusuk kalbu soalan tu. Dan akhirnya, cabaran paling utama, tidakkah kamu mahu berfikir? Kesimpulannya, surah ni bukan ugutan, tapi satu jempitan untuk kita sedar realiti yang kita sedang hidupi.